Pagi sarapan makan salad dengan apple hijau tu dah siap potong. Siapa nak buat? Salad dengan apple hijau potong kecil-kecil, gaulkan. Kita makan jadi campur masam-masam sikit okey. Kemudian pukul 10 makan pisang 2 biji. Halas perut, pisang 2 biji, bukan 2 tandan tau, 2 biji. 2 tandan tu dah konan boruk tu, dia 2 biji je. Lepas tu pukul 12 masuk gym. Pukul 12 masuk gym. Memang saya tertanya tadi makan apa? Janganlah tipu. Sebab kalau kita tipu, kita makan berat, kita buat kerja tu memang muntah keluar balik apa kita makan pagi tadi. Tapi alhamdulillah 12 sampai 2. First time saya pergi masa tu macam orang pantang bersalin keluar sana. Iya betul. Menyesal rasa pergi gym masa tu. Nak pergi bilik air merangkak tu. Ya Allah azab ni. Orang tak pernah exercise macam tu lah. Bukannya buat benda berat apa semua, baru lari, baru okey, turun sikit, ke bawah sikit, ke naik balik. Ya Allah, rupanya benda tu pun susah dah. Benda boleh buat sendiri kat rumah, tak payah instructor. Lepas tu apa? Lepas tu petang pukul 2 sampai pukul 5 kita makan ikan atau ayam yang dibakar sahaja. Kalau boleh bakar dengan olive oil, minyak zaitun. Lepas pukul 5 kalau lapar lagi, makan buah yang dapat lepas ceramah. Tak ada, okey, tak ada kan. Biasa dapat buah, tahulah kan. Kan. Macam itulah. Jadi saya cerita dengan mak saya. Mak, kena macam ni, kena macam ni. Mak saya dengarlah menu saya tu kan. Kau berhentilah jadi orang tu. Itu ayat mak. Jadi saya sebagai seorang yang akur pada kehendak mak saya makanlah. Tapi sebenarnya tu kalau nak cepat ikut yang itu. Satu lagi, stopkan 4 benda putih. Nasi, gula, susu, tepung. 2 minggu pertama je susah. Lepas 2 minggu kita akan okey. Kita dah boleh pakai, dah pakai pakaian lama. Nasi, gula, susu, tepung. Makan lauk sikit. Iya. Alah makan segenggam je. Memang kau tengok genggam orang lain tu pasal mana? Kan? Memang nasi, gula, susu, tepung. Saya last makan nasi pagi tadilah. Mana saya belum start lagi lah. Sebab bukan senang bukan senang.